Ini baru okey sikit. Alright. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jumaat. So, macam biasa, sebelum kita nak mulakan pagi ni kan, alright, jadi saya nak kenalkan diri dulu kepada you guys yang mungkin pertama kali menonton sesi live bersama dengan saya pagi ni. Suka saya nak kenalkan diri dulu. So, nama saya Syakir Haziq Right, nama saya Syakir Haziq. Boleh tengok dekat social media tu. Sockman tu. Itu nama saya lah. Okey, saya nak kenalkan diri dulu. Okey, nama saya Syakir Haziq. Sekejap. Saya punya line tak okey lah. Sekejap tengok sekejap. Dia masih blur jugalah kat situ. Saya pun tak tahu saya pun ada blur. Okay, so macam biasa, saya nak kenalkan diri dulu. Okay, kepada yang mungkin pertama kali join live pagi ni, right, saya nak introduce diri saya dulu. Okay, saya share sikit latar belakang saya. Okay, saya habis saja belajar SPM. Okay, first of all saya nak ucapkan tahniah juga kepada mereka-mereka yang telah mendapat keputusan yang baik untuk SPM. Congratulations. Tapi yang tak apa nak baik pun jangan risau, insya-Allah. Rezeki sentiasa ada lah, rezeki sentiasa ada, don't worry, rezeki sentiasa ada, don't worry, insyaAllah ada rezeki tu, okay, ada rezeki tu lah. Okay, so habis daripada SPM, saya terus sambung dalam diploma investment analysis, continue saya punya study dalam diploma investment analysis. Kemudian juga habis diploma, saya tak habis diploma, diploma saya sampai semester 3, kemudian kita ada sistem fast track. And then kemudian saya sambung ke dalam degree in finance. Saya dah habis saya punya degree in finance. And then kemudian alhamdulillah saya juga ada masters. Saya have masters dalam Islamic Finance Practice lah, MIFP, yang mana saya ambil master saya dekat INSIF. So siapa yang tak tahu, INSIF ni adalah sebuah universiti di bawah Bank Negara Malaysia lah. Bank universiti di bawah BNM. Okay. Kemudian sebab saya memang minat saham ni sejak daripada zaman sekolah lah. Sebab tu habis sekolah saya terus ambil diploma investment. Jadi saya tidak pergi ke tempat lain, saya terus sambung saya punya diploma dalam diploma investment lah. Sebab memang minat. Okay, minat daripada zaman sekolah nak buat pasal investment apa semua ni, memang daripada zaman belajar lah. Bukan tiba-tiba rasa nak buat, tak, memang daripada zaman sekolah memang saya dah target lah. Saya dah target apa yang saya nak buat, nak masuk dalam industri saham lah. So alhamdulillah Allah permudahkan, jadi saya berada di sinilah. Okay. Assalamualaikum coach. Lama saya tak join live coach. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya pun dah lama tak buat live. Okay, sepanjang bulan Ramadan memang saya tak ada buat sebarang sesi live lah. Sebab Ramadan ni kita fokus untuk banyakkan amal ibadah. Sebab kita punya amalan pun tak apa nak banyak. Jadi kita fokus lah. Sebulan Ramadan itu memang saya tak ada buat apa-apa sesi live lah. Sesi live pun saya tak ada buat apa-apa lah. Okay. Okay, tu cerita saya, latar belakang saya. Okay, so di samping tu juga alhamdulillah saya juga merupakan kolumnis untuk surat khabar Cina untuk Xinchu Daily, siapa yang boleh membaca Mandarin. So saya rasa hampir setiap minggu hari Ahad normally saya punya write up, saya punya pandangan view untuk market akan dikongsikan di surat khabar Xinchu Daily lah. Surat khabar Cina. Kalau you boleh baca Mandarin, bolehlah baca Mandarin. Bolehlah beli surat khabar Xinchu Daily. Saya bahagian saham sajalah. Bahagian lain saya tak terlibat. Okay, part-part yang related dengan stock market. Sambil tolong tap screen sikit. Tolong tekan like, tolong tekan love sikit. Kalau boleh share, tolong tekan button share juga, insyaAllah. Okay, di samping tu juga saya juga saya rasa satu pengiktirafan juga daripada pihak UiTM, yang mana siapa yang tak tahu, okay, normally UiTM akan panggil mereka-mereka yang daripada dalam industri untuk membuat semakan kurikulum lah, untuk check kurikulum yang ada dekat dalam UiTM tu, adakah kurikulum tu mengikut apa yang industri nak ataupun tidak. Jadi saya adalah salah seorang yang telah dipanggil untuk membuat semakan untuk beberapa subjek di bawah kos diploma dengan degree investment UiTM. So siapa yang tak tahu, siapa yang mungkin ada anak-anak belajar kos diploma ataupun degree investment dekat UiTM, ataupun mungkin anda sendiri yang belajar
untuk diploma ataupun degree investment dekat UiTM tersebut. Inilah muka yang membuat saya makan. Yang check kurikulum tu sama ada dia inline ataupun tidak dengan apa yang industri demand lah, apa yang industri nak ataupun tidak. So saya rasa tu satu pengiktirafan lah daripada pihak UiTM, yang mana mereka telah menjemput saya juga untuk membuat saya makan, untuk check syllabus diorang ni adakah mengikut apa yang apa yang industri nak lah. Okay, itu saya punya background sikit lah. And then kemudian saya juga merupakan panelis hampir tetap dekat RTM TV1 dalam rancangan BIS Malaysia. Sebelum ni hampir setiap minggu saya keluar dekat RTM lah, tapi dalam 1 minit 2 minit saja saya keluar untuk kita update tentang pasaran saham sebelum ni. Tapi kadang-kadang saya ikut mood lah, kalau saya rajin saya akan ke RTM lah. Tengok ikut masa dan ikut kerajinan lah. Kalau rajin saya akan ke RTM untuk berkongsi tentang market lah, tentang pasaran saham, tentang market dan sebagainya. Itulah sedikit latar belakang saya. Okey, pagi ni kita nak borak tentang modal. Berapa modal you nak bermula dengan saham. Sebab saya banyak menerima persoalan ni lah tentang modal. Tapi sebelum tu, jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, kepada yang nak belajar tentang saham, saya masih bagi memberi ebook saham secara percuma. Boleh pergi dekat link di profil saya, ada satu link. Alright, you guys, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tekan link tersebut dan anda boleh download ebook saham tu secara percuma. Dan ebook tu ada 2 ebook saya bagi free. Saya masih bagi lagi secara percuma. Kita tak ambil apa-apa pun. Dan ada yang dah pernah baca ebook tu mengatakan bahawa ebook tersebut adalah umpama masuk kelas asas saham. Maksudnya kalau you baca ebook tu, dia dah umpama kalau you pergi mana-mana kelas asas saham. Itulah konten yang ada, konten dalam ebook tu. Konten dalam ebook tu adalah kita bercakap tentang basic asas saham lah. Sebab apa saya bagi basic dulu? Sebab benda tu penting lah. Sebab anda kena baca dulu, fahamkan, and then baru kemudian anda decide sama ada anda nak buat ataupun tidak saham ni. Kerana macam saya selalu kata, saham ni memang ada, bukan memang ada risiko, memang berisiko lah. Memang berisiko yang mana you boleh rugi. You boleh rugi. Betul, setuju. Tuan ni, Tuan M. Fismail 2, dah baca ke ebook tersebut? Okay, terima kasih yang dah download ebook. Ebook tu saya bagi percuma aje. Okay, download. Sila baca. Sebab jelas kita nak bagi pemahaman. Kalau saya nak explain A sampai Z pasal saham ni mungkin lama lah kan. Jadi saya buat dalam bentuk ebook. Ebook ni apa mungkin ada yang tak faham. Ebook ni adalah buku dalam bentuk digital. Jadi maksudnya kalau you tekan aja download nanti, anda boleh terus download dan terus baca. Jadi kita tak perlu nak kena postage. Sebab kalau nak kena postage, dia akan ambil masa kan. Tahu-tahu kadang-kadang buku pun tak sampai. Jadi kita bagi ebook, anda betul isi maklumat dekat link yang dekat saya punya profile tu kan. Anda tekan link, anda terus isi maklumat, dapat terus download. Terus download, terus baca lah. Janganlah tahun depan pun baca. Dah isi apa semua, tahun depan pun baca. Jangan. So baca terus. Baca dan fahamkan dulu. Sebab ramai duk tanya basic asal saham ni kan. Baca dalam tu. Saya punya konten tu, macam saya katakan tadi, macam sahabat tadi pun dah setuju, katanya dah macam kelas asas saham. Sebab dia adalah basic, asas-asas benda yang you nak faham. Mungkin ada yang confused, tak tahu saham ni menatang apa sebagainya. Jadi kita jadikan dia dalam ebook dan boleh dibaca, boleh di-download secara percuma. Dan kepada yang dah download dan dah baca, bolehlah pergi share. Pergi share dekat kawan-kawan yang mana nak belajar jugalah pasal saham tu. Kalau ada kawan-kawan yang nak belajar pasal saham, kongsikan juga. Kongsikan, sharekan link dekat situ lah. Okay. Alright, so pagi ni sebab ada juga yang duk PM tanya pasal berapa modal nak kena mula dekat dalam saham ni. So dalam live saya sebelum ni, saya ada share jugalah. Saya kata kalau you nak buat saham ni, kena make sure, kena pastikan bahawa you menggunakan duit lebihan. Maksudnya bukan duit yang diperlukan. Okay, dia mesti gunakan duit lebihan dan bukan duit yang diperlukan. Diperlukan maksudnya bukan duit saving you, waktu emergency nak kena pakai. So jangan gunakan jangan gunakan duit-duit macam itulah. Sebab bagi saya saham ni dia berisiko dia banyak bermain dengan emosi. So make sure anda dah bersedia sebelum anda nak masuk market ni. Saya bagi terus terang lah. Kalau duit anda ada seciput saja, saya tak suggest. Kalau duit anda ada seciput saja, saya memang tak suggest nak masuk dekat dalam market. Kalau itu dah duit seciput yang saya ada. Contoh, tuan, inilah duit seciput yang saya ada dan saya nak growkan dia. So tak payah buang, janganlah. Jangan buang current lah. Jangan buang current. Saya suggest duit yang seciput tu, apa yang you boleh buat, invest dulu dekat mana-mana instrumen yang mana berisiko rendah. Low risk dulu.
Sebab macam saya katakan, saham ni dia ada bukan dia memang ada risiko, memang ada kemungkinan, bukan kemungkinan, memang you akan rugi. Jadi kalau duit you seciput saja and then rugi, and then you dah tak ada duit lain, so macam mana? Siapa setuju dengan saya? Tekan satu jap dekat ruangan chat. Tapi tolong tap sikit. Pagi Jumaat ni kita cukupkan 10k. Setuju tak dengan saya? Kalau setuju tekan satu kat ruangan chat. Itulah duit yang ada, itulah duit nak survive kan. Duit itu yang ada, duit tu nak survive. Kemudian rugi pula. Lepas tu habis dah pening kepala, serabut kepala. Ini masalah ramai orang. Yang dia itulah duit yang dia ada, yang itulah dipakai. So sebenarnya tak boleh lah. Saya memang tak galak kan. Okay. Dan saya bercakap ni atas dasar pengalaman lah. Pengalaman pertama, pengalaman saya sendiri. Yang kedua, pengalaman saya melihat ramai yang berada, yang masuk dekat dalam market ni, yang buat benda ni, yang dia tak akan boleh survive. You won't survive. You won't survive in the market. You akan masuk, meninggal. Masuk, meninggal. Masuk, meninggal. Jadi sebab tu kena ada persediaan, preparation awal. Macam saya pernah kongsikan sebelum ni. At least minimum you dah ada simpanan 6 bulan gaji, 12 bulan gaji. Kemudian you dah ada buat investment dekat mana pelaburan-pelaburan yang berisiko lebih rendah. Dah start dekat situ, dah ada dapat dividen sebagai contoh, ataupun hibah sebagai contoh. Example lah, tak kisahlah apa instrumen pelaburan you buat. Okay, kemudian dah ada dekat situ, barulah masuk dekat dalam stock market. So jangan cecah-cecah kaki kalau ketika anda memang tidak mempunyai backup yang besar. Okay, now kita nak bercakap tentang modal lah. Sebab semua akan tanya, berapa modal yang terbaik nak mula? Sekejap, minum sikit. Selalu orang tanya saya, berapa modal yang terbaik nak bermula dengan saham ni? So saya tak boleh bagi jawapan yang spesifik. Saya tak boleh bagi jawapan yang spesifik. Kalau you tanya dengan saya, modal terbaik nak bermula dengan saham ni, saya boleh kata 30,000. Saya boleh kata 20,000. Saya boleh kata 10,000. Saya boleh kata 1,000 pun boleh. Okay. Bila anda nak set berapa modal nak bermula ni, sebenarnya dia kena balik kepada diri sendiri. Saya akan cakap dia kena balik kepada diri sendiri. Okay. Kenapa kena balik kepada sini? Saya rasa tak ramai orang share benda ni. Bila orang tanya orang ramai akan cakap, okey, mulalah dengan 2,000. Mulalah dengan 3,000. Mulalah dengan 5,000. Tapi bagi saya suka jawapan ni adalah kerana kita kena lihat pada keupayaan diri sendiri. Ayat dia adalah bila kita nak start berapa modal nak bermula ni, kita kena lihat keupayaan diri sendiri. Okey, berapa upayakah kita? Upaya ni sebenarnya dia macam ni, saya nak faham. Kita nak tengok dia macam ni. Saya bagi satu contoh lah, nak bagi senang faham. Okey. Ada orang dia boleh bermula dengan saham ni dengan modal RM10,000. Ada orang dia tak boleh. Ada orang dia boleh bermula dengan modal RM5,000. Ada orang dia tak boleh. Pertama, sebab tu kita tak ada jawapan spesifik. Kalau you tanya dengan saya, sebab tu saya jawab secara live saja. Saya bagi tu terang. Dia tak ada modal yang spesifik. Okey, kalau nak mula dengan saham, okey, kena start dengan amount sekian. Tak boleh saya letak satu amount, sebab setiap orang, anda kena faham, dia punya emosi tu berbeza-beza. Siapa setuju dengan saya? Tolong spam 2 jap dekat ruangan chat. Tekan 2 banyak kali kat ruangan chat. Betul tak? Adakah semua orang emosi dia sama? Emosi dia sama je. Semua orang sama je, tak ada beza. Okey? Setiap manusia emosi dia tak sama. Mana boleh semua orang emosi sama? Ada orang yang mungkin hati dia sekering hati Roy. So dia kering hati Roy lah. So maksudnya dia rugi macam mana pun dia relax, tenang, ya kan? Ada orang yang mungkin hati dia senipis bawang. Jadi bila dia rugi, dia dah serabut, terbalik meja kan. Habislah meja terbalik, kursi terbalik. Rugi, duduk tepi, duduk belakang lansir sebagai contoh kan. Sebab tu kita nak kena faham, emosi semua orang ni dia tak sama, dia berbeza-beza. Okay, so jadi ada orang yang mungkin emosi dia keras, hati dia keras. Ada orang yang mungkin emosi dia lembut. Jadi, bila kita bercakap tentang modal saham ni, dia bergantung pada diri sendiri. Dia bergantung pada emosi you sebenarnya macam mana. Okay, kenapa saya kata macam tu? Contoh, saya bagi example, bagi kiraan mudah lah. Saya bagi contoh. Contohlah, kalau you bermula dengan modal, example lah, you start dengan you punya capital. Contohlah, saya ambil satu amount. You bermula dengan 1,000. You bermula dengan modal 10,000. Duduk bawah pipe air. Jangan nangis sampai duduk bawah pipe air. Teruk sangat tu. Jangan. Okay, sama-sama. Okay, so contohlah saya letak capital kita, saya letak capital you bermula dengan modal RM10,000, 10,000 lah. So jadi kalau you mula dengan RM10,000, kita ambil kiraan mudah lah, benda yang confirm jadi dekat dalam saham ni apa? Bila kita trade ke, invest ke, yang confirm apa? Tolong komen dekat ruangan chat tu, rugi. Komen dekat ruangan chat tu, rugi. Jangan fikir untung dalam market ni anda kepala otak anda kena betulkan sikit. Jangan fikir untung tak.
Nombor satu, apa-apa pun ditekan je butang beli tu, dia akan rugi dulu. Saya cakap jujurnya. Saya bukan jenis yang akan mengajak anda, marilah kita buat saham, marilah bersama-sama, tak. Lepas tu saya cakap, pergi baca e-book tu, saya bagi e-book tu free, baca dulu. Kalau rasa boleh buat, buat. Kalau rasa tak boleh buat, jangan buat. Bukan semua orang boleh buat. Cakap jujur je, sekejap, minum sikit. Okay, bukan semua orang boleh buat. Ada orang yang boleh buat, ada orang tak boleh. So tepuk dada, tanya diri sendiri lah. Okay, ingat ingat kepala otak you, masuk je market rugi dulu, bukan untung. Okay, so tadi kita kata modal you start mungkin 10,000 lah, 10,000. Contohlah kita start 10,000. Okay, kita kira lah, kita masuk, ingat masuk je kita fikir rugi dulu. Okay, contohlah 10,000. Jatuhnya, dropnya 10%. Maksudnya kita rugi 10%. So setiap kali kita invest, ada kemungkinan kita akan rugi dalam RM1,000. Now, soalan nak tanya. Okay, yang itu anda kena tanya diri sendiri. Kalau you bermula dengan modal RM10,000, and then kemudian setiap kali anda beli saham, ada probability, kemungkinan untuk anda rugi RM1,000, adakah anda sanggup untuk rugi RM1,000? Ya ataupun tak? Yang itu kena tanya diri sendiri. Kalau anda rasa anda tak mampu, setiap kali anda beli saham, anda rugi RM1,000, jadi anda tidak boleh bermula dengan modal RM10,000. So, kena rendahkan lagi sikit. Dapat tak ni? Kalau dapat, tolong komen padu je dekat ruangan chat. Yang lupa kita punya tagline. Kalau dapat, tolong komen padu sikit kat ruangan chat. Dapat tak idea dia? So, anda kena tanya diri sendiri lah. Sebab tu kalau you tanya dengan saya, berapa modal saya nak memula, saya tak boleh nak jawab secara spesifik. Sebab semua orang jawapan dia berbeza-beza. Ada orang yang dia rasa RM1,000 tak ada apa bagi dia. Setuju tak dengan saya? Kalau setuju, tekan 1 dekat ruangan chat. Ada orang yang rasa RM1,000 tu, banyak betul RM1,000 tu. Tekan 2 dekat ruangan chat. So everybody ada dia punya mentality ataupun emosi yang berbeza-beza, tak sama. So jadi saya tak boleh letak satu amount, okey mesti bermula dengan sekian amount. So contoh, kalau orang yang boleh terima rugi RM1,000, dia takkan dia nak bermula dengan capital dia RM3,000 ataupun RM2,000. Mungkin dia tak akan mula dengan that capital. So dia akan bermula dengan modal yang ikut keupayaan ataupun mengikut emosi dia. Dia kena ikut emosi dia lah. Mana boleh kita suka-suka hati je letak berapa mu anda akan dapat. Anda mesti bermula dengan RM3,000. Anda mesti bermula dengan RM2,000. Tapi member tu hati sekeras Roy. Jadi dia tengok, rugi 200 je. Dia macam tak ada apa. Dia macam, apa benda ni kan. So itu yang saya katakan, bila you nak set berapa modal you nak letak, you kena tanya diri sendiri. Jangan tanya orang kiri, kanan, depan, belakang, sebelah. Jangan tanya saya pun. Tanya diri sendiri. You have to ask yourself lah. Sebab emosi semua orang tak sama. Ada orang boleh rugi sekian amount, ada orang tak boleh rugi sekian amount. So apa-apa cara nak kira dia macam tu. Anda fikir berapa modal you nak letak, kira rugi dulu. Jangan kira untung Kau jangan letak rugi RM10,000, kalau naik 10% aku rugi untung RM1,000. Jangan, terbalikkan. Sebab macam saya katakan tadi, kita ada kemungkinan, bukan kemungkinan lah, dia pasti rugilah. Hampir pasti bila anda masuk, anda akan hampir pasti rugi. So anda kena check, sentiasa calculate berapa rugi dulu. Bukan start dengan ni berapa boleh dapat untung, start dengan ni berapa boleh dapat untung. Jangan macam tu. Itu salah tu. Salah mindset macam tu. Itu kepala otak kita kan, duk fikir macam tu je kan. Duk fikir start macam ni untung banyak ni, start macam ni untung banyak ni. Wah, banyak ni untung. Rugi tak fikir. Sedangkan saya tanya dengan anda, setuju tak dengan saya? Benda yang pasti ni dulu adalah rugi. Siapa setuju dengan saya? Tekan 2 dekat ruangan chat. Betul tak? Yang pasti ni adalah rugi dulu. Setuju ke tak? Kalau setuju, tekan 2 dekat ruangan chat. Spam 2 dekat ruangan chat tu. Itulah benda yang datang dulu rugi. Bukan untung. Dok sibuk fikir, berapa untung berapa untung ni sekarang berapa untung. Tak salah nak tahu untung, tapi benda saya nak tanya dengan anda, benda yang kita boleh kontrol adalah rugi. Siapa setuju dengan saya? Tekan 1 dekat ruangan chat. That is the only thing yang kita boleh kontrol. Kalau saham tu dia nak naik pergi mana, nak pergi bulan ke apa, kita boleh kontrol tak? Tak boleh. Dia nak naik suka hati dia lah nak pergi mana. Yang kita nak kontrol. Kenapa kalau saham tu kan kita dah beli kat RM1, dia naik pergi RM10, takkan kita nak kontrol? Jangan naik RM10, sampai RM5 saja kita kontrol. Tak boleh. Tapi rugi tu benda kita boleh kontrol. Contoh kita beli kat RM1, dia turun 90 sen, kita kata aku dah tak boleh terima rugi ni, jadi aku akan jual. Jadi kita kontrol. Itu yang kita boleh kontrol. Yang ni yang ramai orang salah faham. Kalau otak mindset dia masuk, berapa aku boleh untung, berapa aku boleh untung. Masuk ini, ni buat ini berapa boleh untung. Salah tu tuan-tuan. That is itu salah lah. Dan kenapa saya cakap macam tuan-tuan, kalau tak percaya tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi tahu, boleh pergi dekat link saya, pergi dekat YT channel saya, YouTube channel saya, pergi tengok mana-mana student yang saya dah bantu dia orang dah konsisten untung berbulan-bulan selepas tolak rugi. Lepas tak rugilah. Rugi kena ada. Tapi you kena tahulah macam mana nak kurangkan rugi dan maksimumkan profit. Sebab saya katakan tadi, kalau you boleh kontrol rugi, baru you boleh maksimumkan profit. Ramai orang dia boleh
untung, tapi sebenarnya kira balik, oh rugi sebenarnya lagi banyak untung sebenarnya. So anda kena faham konsep, anda kena faham konsep. Lepas tu saya rasa kena betulkan. Untung berapa banyak tiap-tiap bulan? Yang tu kena tepuk dada, tanya diri sendiri. Boleh so make sure anda kena manage lah. Kena tahu macam mana nak kurangkan rugi dan maksimumkan profit. Boleh pergi dekat YT channel saya Kalau yang tak percaya tu pergi tengok berapa ramai saya dah tolong. So kena faham konsep lah. So kepala otak tu kena betul dulu. So mindset otak kena betul. Otak kena betul. Masuk market bukan untung berapa banyak, untung berapa banyak, untung berapa banyak. Dia kena kira rugi berapa banyak, rugi berapa banyak, rugi berapa banyak, kira rugi dulu. So betulkan mindset tu. Bagi saya itu paling utama lah. Kalau you tanya dengan saya, mindset yang betul, bila you nak masuk market, you kena kira rugi berapa. Berapa potensi aku boleh rugi. How much the potential amount yang saya boleh rugi. Mungkin ramai orang tak suka lah apa saya cakap ni, tapi saya kena cakap jujur lah. Okay. Saya nak untung tiap hari 2K macam-macam, boleh tolong ajar. Minta maaf tuan, saya tak boleh nak ajar. Kena cek orang lain ajar lah yang boleh buat 2K setiap hari. Saya tak boleh ajar. Maaf. Minta maaf saya tak boleh ajar. Mungkin kena cari orang lain lah. Saya tak boleh nak ngajar untuk setiap hari untung 2,000, tak boleh. Saya pun tak pasti lagi. Sebab tuan-tuan kena fahamkan konsep. Macam saya katakan tadi, tuan-tuan kena faham konsep. Nombor satu, anda kena kira berapa rugi. Berapa you punya rugi, berapa amount yang you boleh rugi. Kedua, market ni bukan kita yang kontrol. Jadi bila market ni bukan kita kontrol, kalau dia nak naik, suka hati dia nak naik, ada masa kita boleh buat banyak, ada masa kita boleh buat sikit. Ada masa, setuju tak dengan saya? Adakah market ni kita boleh kontrol? Kalau setuju, tolong tekan 1 dekat ruangan chat. Adakah kita boleh kontrol market ni? Adakah market ni, pasaran ni, kita boleh kontrol dia? Kita rasa hari ni saya nak mesti dapat, wajib dapat 5,000 contoh, example. Tak boleh. Dia ikut situation of the market. Ada hari kita boleh buat banyak, ada hari kita boleh buat sikit, ada hari yang mungkin kita akan rugi. Tapi bila kita kira balik, kita nak make sure akhir sekali ending dia adalah kita nak pastikan bahawa untung lagi banyak daripada rugi. Dapat tak idea dia? Kau dapat komen okey dekat ruangan chat. Kau dapat tolong komen okey je kat ruangan chat, tolong spam okey kat ruangan chat. Jadi kalau ada yang minta nak buat sehari 2,000 dan sebagainya, saya minta maaf lah. Saya memang tak boleh ajar. Walaupun sudah saya dah berbulan-bulan untuk lepas tak rugi pun, saya akan cakap saya tak dapat nak ajar benda macam tu. Minta maaf. So memang kena mungkin boleh check online lah. Mungkin ada orang yang boleh ajar macam tu, boleh pergi carilah. Tapi saya rasa so far tak ada yang orang boleh ajar macam tu. Tapi bolehlah cuba cari. Okey. Ya, kita adalah pengurus, betul Tuan Zahudin ya. Kita mengurus lah, kita manage kita manage lah. Kita memanage kita punya kita manage kita punya portfolio. Jadi bila kita manage kita punya portfolio, kita nak make sure bahawa macam saya katakan tadi, kita punya rugi tu adalah lebih banyak lebih kurang lah. Lebih sikit daripada kita punya untung. Itu je cara je. Kalau kita masuk market, kalau kita tanya dengan saya, itulah metod yang terbaik yang kita boleh gunakan, iaitu mengurus dan memastikan bahawa kita punya rugi adalah pada kadar minimum. Betul Tuan Ismail. Boleh, betul. Betul? Okey, ada apa soalan lain tak berkenaan dengan saham lagi? Okey, ada apa soalan lain berkenaan dengan saham? Sambil-sambil tolong tap screen sikit. Pagi ni Jumaat ni kita cukupkan 10,000 like. Boleh tak? Cukupkan 10k. Okey, boleh dapat tak idea macam mana nak bermula, berapa modal capital yang anda nak start dengan saham ni? Berapa capital nak memula dengan saham? Do you have the ideas? So kalau tanya dengan saya tak ada jawapan spesifik lah. Boleh jadi 2,000, boleh jadi 5,000, boleh jadi 10,000. So terpulang kepada diri sendiri. So tepuk dada, tanya selera lah. Kalau tanya dengan saya. So okay, tepuk dada, tanya selera. Boleh? Alright, saya rasa tu je lah kot saya nak live pagi ni. Just a short sharing, insyaAllah. So insyaAllah kita akan cuba live pagi-pagi lah. Pagi-pagi ni saya akan cuba live, saya nak share. So nak dengar boleh, tak dengar pun sekati lah, terpulang. Yang hak masing-masing. Ipun Syamid ramai yang dapat TP lebih, drop 5k termasuk host. Itu okay, macam itulah. Alright, so macam itulah cerita dia. Okay,
Okey, ada apa-apa lagi soalan berkenaan dengan modal lah. Pagi ni kita borak pasal modal capital. Pagi ni kita borak tentang modal capital. Ada apa-apa soalan berkenaan dengan modal saham. Berapa modal saham, kat mana, apa modal nak cari kan. So macam itulah kisah dia pagi ni. Dia panggil sembang santai je. Open table lebih 5k. Itu kita simpan sendiri-sendiri lah satu lagi bagus jugalah bila buat duit dekat dalam market macam student-student saya, alhamdulillah dengan izin Allah tuan-tuan so apa saya buat banyaknya adalah kalau ada untung lah better you pergi kalau untung tu terlampau banyak pergilah sedekah. Pergi sedekah, pergi hantar kat rumah anak yatim ke kan, dapat untung banyak. Jadi itu juga benda yang memang kita terapkan lah, alhamdulillah dengan izin Allah lah kita terapkan dengan student kita. Yang sebelum ni ada share. Sahabat kita ada seorang dia share sebelum ni ialah bila kita buat duit kat dalam market, bila kita sahabat kita ni alhamdulillah dengan izin Allah dia dah konsisten lah konsisten untung lepas tak rugi dan sebagainya. Jadi dia pun happy lah, sebab dia dah boleh start sedekah lebih sikit lah. Sebab dia pakai duit dekat dalam trading kan. Sebab trading ni kalau hidup dekat dalam aircon dia tak berpeluh lah dia berpeluh sekejap. Kalau harga saham tu jatuh mungkin kita akan berpeluh lah. Tapi kalau ada aircon mungkin tak berpeluh teruk sangat lah. Okay. Sedekah dekat Arsenal. Saya soal Arsenal di Malaysia. Arsenal tim tu. Baik. Okay. Baik. Baik. Mungkin sedekah. Paling penting kalau dah buat duit banyak sedekah lah. Hari-hari ada live ke? Tak pasti tak juga. Biasanya pagi lah. Kalau saya ada masa saya akan live lah pagi. Sebab itu ada juga yang tanya ada buat kelas ke. So far tak ada lagi lah. Kalau saya rajin saya akan buat. Kalau saya malas saya tak buat. Saya ikut mood. Saya ikut kerajinan lah. Kalau saya rajin saya buat. Tapi walaupun saya tak ada buat kelas secara public, sebenarnya saya ada saya punya circle. Jadi circle saya ni apa kita buat hampir setiap seminggu diorang akan ada sesi dengan saya. Secara kita tunjuk lah ada benda yang pasal market, banyak saya share pasal market. Kemudian ada juga yang dalam small circle saya, semua kecil. Circle saya kecil je, saya tak suka ramai-ramai. Pening kalau tak saya. Okey. Saya tak suka ramai sangat. Saya suka yang small circle. Saya suka yang kecil-kecil je, saya tukar ramai. So ada juga yang coaching dengan saya. So maksudnya sebab ramai orang ingat saya punya coaching tak sama macam coaching lain tau. Sebab orang selalu fikir coaching secara personal ni, so kita datang kita belajar kan. Kita datang kita belajar. Lepas tu datang belajar, kemudian belajarlah. Saya punya coaching tak sama. Coaching saya different. Coaching saya, tuan-tuan kena faham dia macam ni. Coaching saya ni adalah you dah belajar and then kemudian saya akan hantar pergi trade lah. Maksudnya you pergi dekat real market, you pun beli jual saham kan. Okey, dah dalam sebulan lepas tu dah langgar dinding, langgar kayu, langgar pokok apa, menatang apa semua, saya akan panggil balik jumpa saya. Coaching saya macam tu. Coaching saya different. Saya bukan, sebab nak belajar ni you bayangkan kita daripada sekolah rendah sampailah sekolah menengah masuk you, kita semua belajar ramai-ramai. Setuju tak dengan saya? Kalau setuju tekan satu dekat ruangan chat, betul tak? Kita belajar ramai-ramai lah dalam kelas kan, belajar ramai. Betul tak? Kalau setuju tekan satu dekat ruangan chat, betul tak? Kita belajar ramai. So belajar ramai dulu, tak ada masalah. Belajar ni tak ada masalah, berjemaah bagus. Tapi bila coaching saya suka seorang-seorang. Sebab setuju tak dengan saya, bila you trade, masalah you dengan masalah kawan you kadang-kadang normally tak sama. Siapa setuju dengan saya? Tekan 2 kat ruangan chat. You mungkin dalam kepala otak you ada soalan ni, kawan you ada soalan lain. Kawan you ada soalan lain, awak ada soalan lain. Jadi sebab tu saya suka konsepnya tu. Saya lepas dah belajar, saya akan hantar pergi langgar dinding, langgar kayu apa semua. Kemudian datang balik jumpa saya. Jadi tanya dengan saya direct, saya boleh jawab direct. Sebab anda kena faham satu lagi, nak faham tentang explanation ni. Bila kita explain kepada ramai, kadang-kadang bila kadang-kadang cikgu sebut okey, lukis huruf A. Okey, bila kita lukis huruf A, ada member lukis huruf A besar, ada member lukis huruf A kecil. Sebab tu bila nak bagi jawapan, okey, lepas dah trade, saya suka secara personal, seorang-seorang saya jawab. Ni masalah awak kat sini, masalah awak kat sini. Ni cara nak repair dia, ini cara nak betul dia. Okey, sebab masalah ni tak sama. So saya takut dia tak nampak. Walaupun saya dah bagi tahu, kadang-kadang kita tak nampak. Dia tak faham. Betul kan tuan Ismail? Saya setuju cara mengajar dia. Betul. Itulah cara dia. Sebab tu tuan-tuan, macam saya katakan tadi, tak percaya, pergi dekat YouTube channel saya, tengok sahabat-sahabat alhamdulillah dengan izin Allah tuan-tuan kawan-kawan yang dah mana dah konsisten untung berbulan-bulan lepas tak lagi. Pergi cari dia orang ni. Ini semua manusia sebenar. Pergi cari. Itulah konsep dia.
Belajar kena ramai-ramai, tak ada masalah, jemaah je lah. Tapi bila datang come out, bila dah buat, kita dah praktik kan, kita dah praktis kan, kita dah praktis kan, so kita mesti akan ada masalah punya. Lepas dah praktis, confirm dia ada masalah punya. Saya boleh bagi jaminan, you mesti confirm punya ada isu masalah. Okay. Siapa yang nak tahu pasal kita punya kelas, kita setakat ni belum buka kelas lagi. Tapi kalau siapa yang nak tahu, kalau ada lah, kalau saya rajin saya nak buat, saya bagi tahu. Biasanya saya akan bagi tahu dekat dalam grup Telegram. Boleh pergi dekat channel Telegram kita, boleh pergi dekat link tadi, boleh klik link, boleh join dulu channel Telegram. Kalau ada kita bagi tahu. Kalau tak ada lah, duduk dalam tu dulu. Saya ikut mood saya lah. Okay, kalau saya rajin saya buat, kalau saya malas saya tak buat lah. Ikut mood. Itu yang dah kena faham konsep. Nak belajar, saya punya konsep macam tu. Saya tak ada yang datang belajar secara personal dengan saya, tak ada. Saya tak buat. I'm not doing that thing. Saya tak buat benda tu. Sebab nak belajar ni berjemaah lagi bagus. Saya suka belajar macam berjemaah. Tapi yang penting adalah lepas belajar tu, dah buat, lepas tu barulah kita akan check balik. Macam kat sekolah lah, kalau kita belajar kan, cikgu cakap, okay, buat latihan. Awak pun buat latihan. Belajar buat latihan. Lepas dah buat latihan kan awak hantar. Lepas tu cikgu check, awak ni kenapa teruk sangat maka awak? Jumpa saya. Jadi cikgu akan panggil lah. Cikgu akan panggil datang, jumpa. Jadi cikgu explain lah. Saya nak jumpa dengan cikgu, saya nak explain lah macam tu. So itu konsep lah. Itu konsep yang saya tekan dengan lah. So kalau ada yang duk tanya, ada tak personal coaching ke apa, saya tak buat. Kita punya konsep berbeza. Saya punya konsep berbeza. Saya menjawab, coaching saya adalah menjawab masalah you selepas you dah belajar. Itu konsep saya. Sebab ramai orang bila dia belajar, dia balik, lepas tu dia akan terapung. Siapa setuju dengan saya, tekan 2 dekat ruangan chat. Betul tak? Siapa setuju dengan saya, tekan 2 dekat ruangan chat. Dia macam tu. Bila dia balik, dia rasa macam, oh, dah belajar macam-macam ni kan. So dia pun balik. Bila balik dia pun buat. Bila dia buat, dia terapung. Dia tak faham benda dia buat. Tak ada jawapan. Lepas tu dia cik nak tanya kat siapa ni kan. So tak ada lah. Tu konsep lah. So saya banyak buat konsep macam tu. Alhamdulillah dengan izin Allah, adalah result. Alhamdulillah dengan izin Allah bila saya buat macam tu. Itu yang you boleh nampak dekat YouTube channel saya, boleh tengok. Itu hasil dia lah. Semua dengan izin Allah. Dan diorang bukan jumpa saya sekali dua, diorang jumpa saya personal berkali-kali. Banyak kali tu. Yang mana yang ada yang lebih berkali-kali jumpa saya kena repair kan. Betul, susah nak selam dah kan. Terapung je kan. Bukan tak ada ilmu, ada, knowledge ada. Tapi macam mana nak praktik dengan tu kan. Nak praktik dengan tu, tak jumpa cara dan kaedahnya kan. Tak jumpa cara dengan kaedahnya. Tu terpulang lah. Itu konsep saya. Ada orang mungkin suka macam tu. Gunalah kaedah tu, tak salah pun. Terpulang lah. Tapi saya ada konsep saya sendiri. Saya guna konsep saya sendiri. Kalau you suka cara macam tu, gunalah kaedah tu. Saya tak ada masalah. Terpulang lah. Yang penting akhir sekali adalah you dapat result ke tak. Ada result ataupun tidak. Itu je jawab dia punya final destination. You kena kaedah macam mana pun, akhirnya dapat jawapan. You teruskan je lah. Tak ada siapa salah, tak ada siapa betul. Yang penting jawapan akhir, result. Yang penting kita nak ada result. Kalau ada result, okey, tak ada masalah. Kalau tak ada result, kena renung-renungkan dan selamat beramal. Renungkanlah dan selamat beramal. Okey? Baik, sekali lagi. By the way, jangan lupa pastikan anda download ebook saham kita yang kita bagi secara percuma. Boleh pergi dekat profile saya, kita klik link, download lagi. Download secara percuma lah. Kita masih lagi bagi free lah. Kalau nak download lah. Kalau tak nak, suka hati lah. Tak paksa pun. Alright, saya tak paksa pun. Nak download. Kalau tak nak, tak apalah. Terpulang lah. Hak masing-masing kan. Takkan kita nak paksa you. Kalau rasa nak belajar, download. Kalau rasa tak nak, tak apa. Tak ada masalah. Okay. Terpulang, hak masing-masing. Dunia ni tak ada paksaan. Hidup ni pun tak ada paksaan. Kalau rasa nak buat, buat. Kalau rasa tak nak buat, tak payah buat. Simple. Saya pun tak adalah nak menjemput anda sangat. Marilah kita bersama-sama buat saham, tak ada. Saya tak jemput lah. So kalau you rasa nak buat, tak nak, tak apa. Okay, tak ada masalah. Okay. So saya rasa saya nak end saya punya live lah. So insyaAllah kalau sempat esok boleh live ke? Kalau sempat esok bagilah saya live lagi pukul 8. Macam biasa 7.45 pukul 8 tu lah waktu saya live insyaAllah. 7.45 ataupun 8. Sekejap lagi memakai nak buka. So terima kasih yang tap screen. Terima kasih yang dah like. Terima kasih yang dah love. Terima kasih juga yang dah share. So hopefully apa saya share pagi ni adalah sedikit manfaat kan. Sebab saya pun dah lama tak live. Waktu bulan puasa saya tak live. So saya rasa hidup saya kosong saya tidak ada manfaat kepada orang. Jadi at least kita live ni adalah sikit manfaat. Okay, adalah sikit function sikit dalam dunia ni. Okay, so kita share lah apa yang boleh share. Alright. So saya rasa tu saja. Thank you so much siapa yang join sesi live pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. So insyaAllah kita jumpa dalam sesi live akan datang lah. Itu saja. Assalamualaikum, selamat pagi. Kurangkan kecaman, banyakkan senyuman manis.